Ejen Dani melawan kejahatan. Kenalkan Ejen Dani. Dia adalah wira cilik yang menjadi pelindung bandar futuristik kita daripada sebarang ancaman. Dengan sut biru yang canggih, lencana bendera Malaysia di bahu dan logo di merah yang megah di dada, Dani sentiasa bersedia untuk berbakti. Dia bukan sekadar kanak-kanak biasa, dia adalah simbol keberanian bagi semua. Sedang Dani memerhati keindahan bandar, tiba-tiba, bip, 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 jam teknologi di pergelangan tangannya berbunyi dengan kuat. Skrin jam itu memaparkan titik merah yang berkelip-kelip di pusat bandar. Ada ancaman besar di kesan, kata Dani dengan nada serius. Dia segera mengaktifkan mod pemantauan pada Google-nya untuk melihat keadaan sebenar. Di tengah bandar, keadaan menjadi kucak-kacir. Virox, sebuah robot air yang jahat dengan litar bercahaya ungu, telah muncul. Virox mula menggodam sistem komputer bandar, menyebabkan lampu jalan terpadam dan kereta-kereta berhenti secara mengejut. Orang ramai berlari ketakutan mencari tempat perlindungan di dalam kegelapan yang tiba-tiba itu. Dani tiba di lokasi dengan pantas. Dia melihat Virox yang sedang cuba mengawal menara bekalan kuasa utama. Tanpa membuang masa, Dani menekan logo di dadanya. Mod pertahanan aktif. Secara automatik, sut birunya mengeluarkan perisai lutsina di sekeliling badannya untuk melindunginya daripada serangan Virox. Virox berpaling dan melepaskan tembakan laser merah ke arah Dani. Dengan tangkas, Dani melompat ke udara dan menggunakan perisai tenaga di tangannya untuk menangkis serangan itu. Berhenti, Virox. Kamu tidak boleh mengganggu keamanan bandar ini, jerit Dani sambil mara ke hadapan. Pertarungan menjadi semakin sengit, namun Dani tahu dia tidak boleh hanya bergantung pada kekuatan. Dia mendarat dengan selamat dan mula menggunakan fungsi imbasan pada Google merahnya. Setiap robot pasti ada kelemahan, bisik Dani. Selepas beberapa saat, Google-nya berjaya mengesan satu punca kuasa yang tidak terlindung di bahagian belakang leher Virox. Dani menunggu peluang yang tepat. Apabila Virox cuba melakukan serangan besar, Dani meluncur laju di celah kaki robot itu dan melompat ke belakangnya. Dengan satu gerakan yang pantas dan tepat, Dani menarik keluar palam tenaga utama Virox. Zaz, bunyi litar pintas kedengaran dan cahaya ungu pada badan Virox terus terpadam. Robot itu menjadi kaku dan berhenti bergerak. Suasana yang gelap tadi kembali terang benderang apabila sistem bandar pulih semula. Yeay, Ejen Dani berjaya, jerit kanak-kanak dan penduduk bandar yang keluar dari tempat persembunyian mereka. Mereka semua bersorak gembira dan bertepuk tangan melihat wira mereka telah berjaya menumpaskan robot jahat itu. Dani tersenyum bangga. Dia mengingatkan semua orang bahawa keberanian bukan bermaksud kita tidak takut, tetapi ia adalah tindakan untuk terus membantu walaupun dalam keadaan sukar. Dengan kebijaksanaan dan peralatan yang betul, tiada masalah yang tidak boleh diselesaikan. Dani gembira kerana bandar kesayangannya kembali aman. Matahari mula terbenam, memberikan warna jingga dan ungu yang indah pada langit bandar. Ejen Dani kembali ke menara pemantauannya. Walaupun misi hari ini sudah selesai, dia tahu tugasnya sebagai pelindung tidak akan pernah berakhir. Dia sentiasa bersedia untuk misi seterusnya demi keamanan Malaysia dan dunia. Syabas, Ejen Dani.